Teater tradisional Mek Mulung Afrod minggu lalu antara inisiatif bermakna bagi memelihara warisan seni negara yang diiktiraf UNESCO. Ia turut memberi ruang kepada generasi pewaris Mek Mulung untuk terus menghidupkan warisan yang bertahan sejak ratusan tahun. Pementasan yang berlangsung selama 2 hari di Dewan Tuanku Chancellor Kampus Sultan Azlan Shah itu mengangkat kisah putera Afrod yang berjuang menuntut keadilan demi ayandanya. Menggabungkan unsur mitos, nilai kemanusiaan dan semangat pengorbanan, persembahan itu turut menjadi platform kepada penggiat seni tempatan mempersembahkan karya tradisi. Walaupun teater tradisional, tetapi sambutan dan juga sokongan dan penerimaan di kalangan generasi muda sangat-sangat menggalakkan, dan usaha yang dibuat oleh jabatan adalah usaha untuk merakyatkan pementasan teater tradisional kepada generasi muda. Kejayaan pementasan Mek Mulung Afrod juga membuktikan seni warisan tempatan masih relevan dan mampu berkembang. Tercetusnya idea buat Afrod ni adalah disebabkan daripada Tok Guru yang mana balik daripada selepas Mek Mulung diiktiraf oleh UNESCO, salah seorang pejuang Mek Mulung ni dia berhasrat nak buat teater Mek Mulung Afrod. Lepas tu dia tak sempat, dia telah pergi meninggalkan kami semua.